skrunya susun ikut baris dia. Yang ni sekali. Ni pun sama, kelas ni pun sama. Tak tukar dalam dia, ni tukar dalam dia. Yang ni tukar dalam dia juga. Lepas tu susun skru ni pakai kertas supaya tak lari. Buka skru ni dengan pasang tempat yang sama. Sini. Valve spring pun sama. Tukar tempat. Buka, pasang tempat yang sama. Okey, ini enjin yang nak overhaul tu. Okey, skru ni dia dekat sini. Ni untuk skru head lah. Lagi satu, skru ni kalau dia dah panjang, bermakna dah apa tu, nak kena tukar lah. Pasal dia pakai ikat pakai torque wrench. Ikat pakai ni. Kan, kalau ni dah panjang, masa overhaul kena tukar lah, tukar baru sebab dia takut putus. Tapi ni okey lagi, tak panjang lagi. Maksudnya baru sekali pasang, belum pernah buka. Lepas tu susun skru ni pakai kertas supaya tak lari. Buka skru ni dengan pasang tempat yang sama. Sini. Valve spring pun sama. Tukar tempat. Buka, pasang tempat yang sama. Okey, ni bahagian valve dia. Kalau dia bersih macam ni, dia tak ada bocor. Tapi kalau dia kotor macam ni, dia ada bocor. Valve ni ada bocor. Keliling ni ada bocor. Mungkin kalau bersih tak ada. Jadi untuk yang bocor ni, kena pakai ni, valve grinding ni. Gosok lagi sikit nanti dia rata. Untuk yang piston ni pula, okey, yang ni kena polish lah, gosok, buang arang dia. Dia kena polish sikit. Lepas tu piston ring dia kena tukar. Okey, sebab sekarang ni sebelum buat grand valve, kita check valve ni semua, tengok dia ada bocor ke tak. Cara nak check dia dengan petrol. Okey, petrol ni tuang ke 4 lubang ni. Sekarang dah tuang ni, tengok
dia masih penuh kan, bermakna dia tak bocor. Dia kalau air dia petrol sikit, bermakna dia ada bocor. Okey, tengok ni kan petrol ada lagi. Ni ada lagi, ni ada lagi. Okey, ni dah kurang. Jadi dia bocor kat kawasan keliling ni. Bocor, dia keluar. Tengok ni ada lagi. Ada lagi. Cek dia guna petrol. Biasa kalau bocor nanti dia mesti bunyi ngap. Ngap, 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 tak ngap, tak ngap, tak ngap.